Assalamualaikum, selamat datang, selamat menonton satu lagi episod ataupun volume Tok Selampit Reef. Okey, malam ini volume yang ke-11, volume 11, kita akan ceritakan tentang riff daripada sebuah lagu obituary berjudul Body Bag. Alright, dan sebelum tu saya ingin aku ingin ucapkan terima kasih kepada korang semua yang sudi. Ada tu regular audience macam Imran Wahid, Imran Mammoth daripada kumpulan Foresight, Stomping Ground, Paranorm dan banyak lagi band dia. Okey, dia juga sempat cakap salam Adrian. Aku jawabkan untuk Adrian yang sedang belajar. Waalaikumsalam uncle. Sorry panggil uncle. Kalau tak nak uncle apa abang lah. Uncle pun boleh lah. Abang cik. Okey, aku ingin berikan shout out kepada siapa-siapa yang memberikan likes seperti Zairul Azizi Zain Hatfield dari Malaysia, Lily Jepun aka Azari, Rage Against the Machine. Check out kalau korang friends dengan Lily Jepun, ada snippet video company dia punya event dia orang bawa lagu Killing in the Name of. Dahsyat babe. Okay, juga ada Art Bach, Mawan dari Dancing Nancy's, Muhammad Farid Muhammad Nasir, adik aku Buhai Rizal Buang dan juga Khamis Masari. Terima kasih kepada korang semua. Jangan marah korang. The new standard is korang. Anda dah tak main lagi. Bukan aku cakap. Tu hari aku tengok TV. Dia panggil korang-korang. Anda semua dah tak pakai. Apa ni? Macam itulah zaman berubah, masa berubah. Memang uncle, aku dah terima kenyataan. Aku pun uncle. Kalau pergi Sheng Siong, orang pasal nampak janggut dah putih je kan, orang expect ada senior citizen card lah bagai. Okey, tak apa. Malam ni aku rasa aku ambil satu gamble lah. I'm taking a big gamble kerana aku nak ceritakan tentang sebuah lagu yang mungkin korang tak tahu. Body Bag ni apa benda ni? Body Bag. Last week kan bagus. Misteri Mimpi Syakila. Lemak, merdu, tenang, bahagia kan. Malam ni Body Bag daripada Obituary. Siapa Obituary ni? Obituary ni sebuah band death metal legend dari Tampa Bay, Florida. Okay. Dia dah ada banyak album. Bukan album gambar. Dia ada banyak albums sampai sekarang ni. Dan lagu Body Bag ni dia petik dari album Cause of Death. Malam ni aku rasa ada dalam 3 Alkisah lah 3 Alkisah yang aku nak kongsi bersama dengan korang. Kepada korang yang baru saja tonton Tok Selampit Reef, ni ini rancangan ke konten ke apa sajalah acara ke rancangan ke konten ni yang menceritakan tentang cerita-cerita yang bersangkut paut menerusi pengalaman aku ataupun menerusi pengetahuan aku tentang riff lah. Okay, riff yang ada cerita. Jadi cerita lagu Body Bag ni ada cerita. Walaupun mungkin korang tak kenal lagu Body Bag ni ataupun korang tak kenal kumpulan Obituary. Okay, sudah tua bro kita berdua, kata Nawin Singh. Hello Nawin Singh. Memang saya tak fasih akan karya-karya kugiran Obituary. Tak apa, tak kisah. Aku pun tak katam. Okay. Aku pun tak katam. Jadi Tok Selampit Reef ni adalah sesi bercerita. Okay, aku katanya dah tua kan. Nawin Singh pun cakap kita sudah tua bro. Jadi kalau dah tua tu position nak kena reposition, rebrand kan. Jadi aku nak rebrand sebagai seorang storyteller rock lah, storyteller metal. Mana tahu lain kali kalau ada pesta raya ke bulan bahasa ke, bolehlah panggil Tok Selampit Reef Tapi jangan suruh aku
cakap pasal lagu Lele, itu aku tak nak. Kalau Misteri Mimi Syakila tu, kalau orang cakap tapi Lele apa tu, itu lain. Lagu tu kalau kau fikir betul-betul lirik dia bukan pasal perempuan nama Syakila pun. Dia pasal benda lain. Kalau aku cakap nanti dah jadi lain cerita kan. Jadi antara tahu sama tahu je lah. Okey. Hello bro, gua sekarang di Siam. Wah, kita ada orang yang tonton Tok Selampit Reef daripada Made in Thailand. Siam Okay, cakap pasal Siam ni kau tahu tak, actually nama Bangkok tu sebenarnya adalah nama yang Mak Saleh berikan. Nama betul dia adalah Krungtep Mahanakon Amon Racana Pusim Mahintara Ayudhya Mahadilop. Lepas tu aku dah tak pas. Anak aku yang first dia boleh ingat saat dulu. Cerita tentang morbid necrophobic experiment tu lain hari lah. Okay. Bagi yang tak tahu lagu Body Bag ni, Body Bag punya kira riff opening dia macam gini . Itulah riff Body Bag. Dan aku ada 3 Alkisah. Alkisah yang pertama ni kan, kita nak cakap pasal kenapa obituary Body Bag, album of Cause of Death ni begitu penting kepada aku. Okey. Aku sebenarnya sebelum obituary ni dah secara tak langsung mendengar sebuah kaset death metal. Okey. Matno juga ada kat sini. Salam everyone. Salam Matno. Okey. Dan aku dah dengar death metal pasal aku pinjam ataupun orang kasi aku pinjam kaset Death Leprosy. Tapi aku dengar masuk telinga kanan keluar telinga kiri pasal aku tak boleh angkat dia punya vokal. Pasal zaman yang aku dengar death metal for the first time tu, aku masih lagi ditakuk thrash metal. Jadi thrash metal tu dia masih kita boleh faham apa dia nyanyi. Kalau death metal tu dia dah lain dunia sikit lah. Jadi aku tak begitu minat lah dengan, tak minat langsung death. But what caught me on to the death metal train, obituary . And ada banyak faktor lah kenapa aku suka Obituary Cause of Death ni album tu. Satu, dia lain . Kalau kau dengar Death, dia mesti ada lagi those trash beats, trash riffs. Tapi Obituary ni dia macam kira, aku tak tahu dulu, aku tak tahu Doom tu apa. Jadi bila aku dengar dia macam certain parts dia tak laju, dia macam lepas tu pula kan, macam pasal dia tak laju sangat. Okay, dia penyanyi pun macam kita boleh follow walaupun nanti kita come back to that pasal part nyanyi Okay, dia penyanyi pun kita bukan kata kita boleh faham apa dia nyanyikan, tapi dia ada groove, ada rhythm lah, macam dia macam there's a groove to it lah, macam something like that lah aku pekik-pekik nanti tu jiran panggil polis kan. Jiran aku ni satu ni tak boleh bising-bising, nanti dia komplain HDB. Kat sini banyak kaki komplain. Tapi tak apa, the show must go on. Jadi
Satu nugget aku nak kasih sikit lah. Bukan nugget McD nugget. Satu nugget of information lah. Ini satu kelaziman zaman-zaman Mak Rock dulu lah. Zaman-zaman abang-abang treasure yang kaki underground. Diorang ni suka come out with things yang actually tak accurate lah. Tapi it's entertaining. Okay. Apa maksudnya Sekejap aku check siapa-siapa yang ada kasih-kasih lagi. Aku dah tak minta PMTP. Tapi kalau korang nak kasih aku stars, kasih lah. Terima kasih in advance. Okay. Salah satu perkara yang banyak abang-abang Melayu dulu suka buat adalah kasih information yang tak tepat lah tak accurate. Ada tu downright nonsense lah. Seperti dulu ada satu kawan aku bilang aku, pakcik dia cakap King Diamond tu boleh buat suara macam-macam lah. Suara tinggi macam I'm alive macam gitu kan. Pasal apa? Ni pakcik dia cakap, bukan aku cakap ni kawan aku punya pakcik yang cakap. Dia ni pakcik ni. Abang cik pakcik ni kan. Sekarang mungkin dah abang cik lah agaknya dah pakcik lah pun. Dia cakap King Diamond boleh suara high gitu pasal apa? King Diamond makan tai. Nonsense kan. Jadi sama jugalah macam cerita obituary ni kan. Obituary hails from Bay Area, bukan Bay Area Tampa Bay. Bukan San Francisco, dia Tampa. Okay. Kata Zairul, trash underground 80-an vokal ada dah macam Cobra Commander dengan Starscream. Nawin Singh, apa lagi kau cakap? Brother Bu memang hebat, ajar gua banyak punya technical guitar style, ada blues dan reggae riffs. Reggae aku I don't remember that, but mungkin ada lah ya. Okay. So obituary ni lirik dia kita tak boleh faham lah apa dia nyanyi. Pasal dulu kaset tu dia tak ada lirik. Jadi adalah orang-orang cakap, obituary ni memang tak ada lirik. Dia cuma buat suara-suara gitu je. Macam gitu je. There's no lyrics katanya. What a bunch of lies. And jadi selepas beberapa tahun ada lirik rupanya. Jadi aku kita semua kena, kalau kata Piramli dalam Alibaba Bujang Lapuk, Kanda sudah kena main dah. Jadi macam gitulah perihal obituary. Tapi obituary ni aku tertarik more than just it's a gateway to death metal lah. Okay. Serba-serbi dia lain. Okay. Kalau thrash punya sound, kita tahu kalau macam let's say dia main chugging semua, bunyi dia lain. Tapi ni macam kau dengar ni. Lepas tu aku sempat juga belajar daripada baca Guitar World Magazine. Obituary ni oh yes, Tampa Bay Morrison Sound Studio is legendary. Betul tu. Kalau nak cakap asal Morrison Sound Studio ni, boleh bikin Tok Selampit Riff another episode. 2 episod pun silap tak habis. Berapa banyak band yang legendary semua rekod kat situ. Okay. Macam kalau kau dengar chord ni this is what Obituary invented. It's called the OB chord. What is it actually is that dia ambil, okay, kalau power chord kan dia root and a fifth di mana dia punya fifth is actually higher than the root lah. Okay, this is like a C power chord okay, tapi kalau obituary dia punya C power chord dia buat macam ni. Jadi dia terbalik. Time tu tak ada Google to look up lyrics. Time tu bukan kata tak ada internet, tak semua rumah ada komputer pun. Siapa-siapa dulu
lewat 80-an, awal 90-an ada komputer, itu kira orang have. Okay, orang have yang ada komputer. Orang don't have, tak ada komputer. Itu dulu. Sekarang ni semua orang ada komputer. Kau punya handphone tu komputer lah, Dul. Okay, jadi tahu power chord obituary terbalik macam gini. Ataupun dia boleh main power chord yang biasa, tapi dia add yang dia punya fifth lower lah, on a lower octave lah. Jadi macam gini. Dengar betapa heavynya. Satu tu bunyi yang maha heavy tu. Satu lagi is tremolo picking that is unmuted. So this is what separate death metal from thrash metal. Okay, thrash metal dia tak ada unmuted punya tremolo picking. Kalau thrash metal dia mesti muted macam. Tapi kalau death metal beza kan. Jadi begitulah dia, the death metal of Obituary with the album Cause of Death. Dan of course, walaupun dia death metal, tapi lead solo dia melodic dan fluid macam Yngwie Malmsteen, pasal yang main gitar solo dalam album Cause of Death ni adalah the mighty James Murphy, yang juga pernah bermain untuk Death, untuk Cancer, untuk band dia sendiri Disincarnate, untuk solo album dia sendiri James Murphy, dan juga untuk kumpulan Testament. Jadi itu semualah yang membuat aku suka dengan Obituary. Dan aku dengar Obituary ni aku rasa sekitar dalam Jun 1991. Aku dah gerik lah. Macam it's different lah. Macam kalau kau dengar thrash metal ataupun yalah thrash metal yang kira macam at that time yang aku dengar macam Death Angel, Testament, or even Exodus, dia lain tau. Dia kira betul-betul lain tau. Dengan ada kawan-kawan yang cakap ni tak ada lirik tau, ni dia nyanyi buat suara-suara je. Banyak kau buat suara-suara tapi kita dah settle tu tadi. Okay, so all of that yang buat aku suka Obituary. Tu Alkisah yang pertama. Kalau kita cakap pasal Obituary ni, kita tak berlari dengan sound gitar dia. Okay, Obituary untuk Cause of Death dia tune to D. Waktu tu aku tak tahulah. Biasalah kita semua ingatkan everything is tuned to E standard apa. Jadi kalau orang cakap this is actually tuned to half step, apa benda ni half step, gua pun tak tahu dulu. Jadi kira this is the first thing yang aku tahu tune to D. Tapi waktu tu aku tak tahu. Aku cuma tahu gitar dia bunyi lain. Dan lain dia is like dia macam ada that, macam kalau kau dengar macam ini something very ominous tau, macam very seram and very evil sounding macam.
let's say korang main drum and korang main double pedal dik 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 dak dik 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 dak dik dik. Okey, aku letak riff ni. Dah jadi lagu obituary. Lepas tu korang letak sembarang-sembarang lah. Suara-suara. Something like that lah. See, jadi bertahun-tahun aku macam asal sound gitar dia ni lain. Okay. And in the early 90s ada, aku terbaca dekat Guitar World lah. Dia cakap Trevor Perez, dia punya rhythm gitaris ni memang dia ni set up dia lain sikit. Aku teringat dia cakap dulu pernah tak tahu whether dia masih buat lagi ataupun aku salah baca. Dia cakap dia punya pickup ni dia turunkan dia punya height of the pickup, jadi dia jauh daripada the strings, jadi it doesn't sound bright. Tapi aku macam fikir-fikir, oh tu macam tak cukup tak cukup. Best riff dia memang best. Apa yang tak best kalau kau dengar macam, okay, let's say this is a normal song that is not tuned to D macam okay, and it's not sounding like that, like this Tapi kalau obituary kau bikin aku pun tak tahu aku nyanyi in the tradition of apa budak-budak dulu cakap obituary tak ada lyrics kan. Jadi aku I just made up my own obituary song just now. Itu aja. Jadi ni tadi aku dah cakap kan, Alkisah yang kedua ni pasal dia punya sound gitar ni. Jadi in the last few years aku discovered something yang aku actually dah suspect lah. Jadi rupanya kawan kita Trevor Perez ni, this is what he did with his guitar. Okay, sebelum tu aku nak bilang apa dia pakai. Okay, this is not hidden knowledge, this is not secret knowledge. Korang boleh pergi di YouTube, kau type Trevor Perez guitar rig. Okay, dekat situ kau boleh dapat tahu apa dia pakai. Okay, dia pakai simple aja. Tapi simple punya simple pun berapa banyak orang death metal yang pakai Fender Strat. So Trevor Perez pakai Fender Strat okay, with the humbucker Fender Strat. Okay, so dia pakai Fender Strat. Dia punya amp is just JCM 800. Aku tak tahu dia buka dia punya distortion ke tidak. And then dia punya pedals adalah one tuner, one Proco Red distortion, RAT punya distortion tu. Okay, dengan satu lagi is noise gate. And then that's it. Boss punya noise suppressor. That's it. Itu aja. Okay. Ini kalau kau dengar pun, ini nothing apa, biasa apa. Tapi ini yang tak biasa. Trevor Perez, dia tutup dia punya tone knob. That means dia punya tone knob tu macam Clapton buat, tutup habis, zero. Okay, this is the difference Okay, ni gitar aku punya sound yang tone tak tutup, tone is at full. Okay, kau masih boleh dengar dia punya crunch. Tapi kalau aku tutup tone full tu, aku turn to zero. Ni zero, ni full. Zero,
full. Strat dia stock I would say it's stock, but dia Strat yang ada humbucker lah. Okay, mungkin dia tukar dia punya humbucker pickup to I think Seymour Duncan lah. What Seymour Duncan exactly pun aku tak tahu lah. Tapi aku rasa Strat dia stock. It's a stock Strat lah. Jadi rahsia Trevor Perez adalah dia tutup tone untuk dapat sound yang jadi the tone is like a buzz, like a fuzz. It's not a crunch. Okay? Jadi itu kalau dia main riff macam okay, tapi kalau dia main tremolo picking kalau dia main tremolo picking kau boleh dengar betul-betul punya death metal. Dan kau juga boleh gunakan ranggup berkrim disukai ramai. Okey. Tu riff daripada kumpulan Terrorizer, juga in the same tuning, juga in the same style. Tu dah cerita lain tu lagu lain, cerita lain. Okey, jadi setelah berpuluh tahun, beberapa tahun yang lalu aku found out betul-betul macam mana Obituary punya sound ni dia si Trevor Perez buat lah. Okay, jadi aku tak ada red distortion, jadi apa aku buat dekat aku punya Zoom MS50G ni, aku pakai something that is red emulator. Ada juga satu noise gate dengan ada M simulator lah. Okay, jadi it's not exactly the same, tapi it's nearly there lah. Okay, boleh main body bag. Boleh dengar dia sustain kan, dia macam current humming gitu Okay. Dan kata Imran Mammoth, another legend is Terrorizer. Betul? Terrorizer is another band yang legend lah Sekejap aku check. Lagu A.R. Jaafar riff satu lah. A.R. Jaafar riff. Oh, adakah tu lagu riff? Adakah tu riff yang aku tuliskan untuk Mat Battery dulu? Okay, terima kasih Mat Battery kerana sudi menonton juga Tok Selampit riff. Kita juga ada Dark Andy dari Melaka. Ni hari orang Melaka
Azizi Zain Netfield aku tak tahu. Possess pun unik untuk zaman dia. Yes, but Possess is actually a thrash metal band yang morph into death metal lah. Dan dengan itu terjadinya death metal. Walaupun ada yang boleh katakan death metal starts with scream bloody gore. Ni kalau nak debate sampai besok tak habis. Okay. Azizi Zain Hatfield, kau dari Malaysia, dari mana? Dari KL ke, dari Johor ke, dari mana? Sorry kalau aku tak tahu. Okay. Alright, dan kita juga ada Bakhtia Effendi Padilah, ada Alexander K, ada Khairul Iqbal, Jody Azazil, ada Muhammad Rizal. Alright. Ada Azlan Rasul. Terima kasih kerana sudi menyaksikan hari ini Tok Selampit yang cakap pasal Reef Body Bag. Okay. Dan sebelum aku take a break dulu, aku harus katakan bahawasanya kalau tak dengar obituary ni, aku pun susah nak progress dengan benda-benda macam Napalm Death, Terrorizer Death, Grief, Entomb, Moby Angel kan. Jadi obituary Cause of Death ni is a gateway album. Alright. Dan selain daripada dia gateway album untuk aku dengar band-band death metal yang lain, dia juga yang influence aku untuk tulis riff-riff untuk Fractured Skull punya second rehearsal demo. Pasal ada lagu-lagu yang dia punya riff macam laboratory experiment, woman and blind. I am put into this process to kill my mind. My human soul is stripped, battered and red. All my conscience beginning to fade away. See? Tu lagu Dehumanization Process. Lagu Fractured Skull. Okay, kita dah 11 minggu. Bukan 11 minggu lah boleh katakan 11 episod bersama. Jadi aku nak ambil kesempatan ni, aku nak spend around 5-10 minit nak tanya korang lah Diharapkan korang kasih maklum balas apa yang Reef Obituary World Demise. Bila dah sampai World Demise, aku dah kurang sangat dengan obituary. Aku tak tahu kenapa. Alright. Sekarang nak tanya-tanya sikit lah pasal Tok Selampit Reef dan juga pasal-pasal lain lah Okay. Alright. Tok Selampit Reef ni dah 11 episod lah 11 volume. Aku panggil dia volume lah, tapi episod lah episod termasuk rancangan malam ni. Jadi apa yang korang nak tengok? Of course lah, aku one man operation, aku tak boleh promise the sky and give the sky lah. Jadi kalau korang ada apa-apa yang korang nak sarankan, tolong sarankan. Tu hari aku ada terima satu saranan untuk aku buat mencerita tentang sebuah lagu Junction. Okay. Diam tak diam dah 11 episod Tok Selampit. Betul Abang Jo Santai, dah 11 episod. Dan diharapkan Abang Jo Santai dan yang lain-lain bilanglah orang-orang yang mungkin kenal saya ni sebagai seorang music bising, seorang pemain gitar music bising kan. Bilang yang saya ni ada rancangan setiap ni malam Rabu setiap malam Rabu ataupun Tuesday night jam 10 malam. 10 pun tak akan start on the dot 10 lah itu salah satu disiplin area yang boleh diperbaiki. Okay. 11 episod yang best pada aku, kata Imran Wahid. Terima kasih Imran Wahid, kerana aku ni
sebenarnya ada ramai yang suggest aku buat benda lain, mungkin buat podcast. Tapi aku malas nak buat podcast ni. Pasal apa? Dah banyak sangat podcast. Dan aku tak rasa orang nak dengar podcast tentang muzik. Pasal apa? Dah banyak podcast tentang benda-benda lain yang lebih menarik berbanding dengan muzik. Okey, dan kalau aku buat podcast, satu brother ni cakap, tapi kalau lu buat podcast, kalau audio je tak best. Nak kena ada audio, ada video, baru best. Tapi kalau aku one man operation, aku susah nak edit tu semua. Okay. Ni bukan pasal malas. Kalau korang tengok semua podcast yang terror-terror, yang champion-champion, yang berjaya kan, yang dah berjaya lah itu semua ada team bro. Dia bukan something like orang yang menyampai itu adalah orang yang, yes, of course they play a big part in telling the direction. They play a big part dalam bilang what to do. Okay. Bilang potong ini, creative direction, editing direction, of course. Tetapi dia bukan yang bikin, dia bukan yang tagak, yang potong tu. Kadang-kadang macam aku yang kira skill video editing aku ni level-level bukan tadika tau. Tadika tu kindergarten tau. Ni level-level bukan nursery pun, level-level playgroup. Level-level playgroup ni aku kalau nak potong starting dan ending ni pun ada sikit susah. Jadi that's why aku choose untuk bikin live dan FB live lah. Ada orang yang cakap actually TikTok will get you better views and better everything lah. Tapi pada aku, ramai yang aku kenal ni actually dekat sini, dekat FB, dan bukan dekat TikTok. Jadi aku pun tak faham sangat. Of course I will one day venture into that, tapi it will take some times lah. Okay. Alright, ini ada komen-komen dah macam John Peel Tok Selampit. But what to do, John Peel pun dah tak ada lagi dekat BBC. Beliau pun dah jadi mendiang. Hehehe, playgroup memang playgroup. Sometimes benda tak plan paling best. Very honest effort. Dan aku bukan kata sour grape, tapi ini ada juga kawan-kawan lain, kenalan-kenalan lain juga yang cakap pasal there is a lack of, okay, kita tak nak pakai honesty lah, but I get what you mean, Imran. Okay, TikTok can be very toxic. That is something that aku rasa aku tak boleh deny, tapi aku pun tak nak cakap awal-awal lah so apa ni, anyway, thank you for telling that. Okay. Tadi aku nak cakap apa ada satu kawan aku cakap there is a lack of authenticity in many of sekarang punya content kira across the board, across genres of social media content or whatever. Then that's why aku rather be me, telling stories that are guitar related, and in a live format. Pasal kalau aku nak bikin video, nak edit, nak apa semua, it will take a lot of time. Kadang-kadang bila dia dah take a lot of time tu yang buat kita malas nak buat lagi, kan? Tu sebab aku just at the moment aku buat ni je. Mungkin pasal apa, kadang-kadang aku tak nak to the point whereby dia tak ada cerita tapi aku ada-adakan cerita. Macam obituary ni memang ada cerita dia. Memang kalau tak ada obituary, aku mungkin tak into death metal. Mungkin aku bukan matilah, mungkin aku terbantut dekat thrash metal saja. Aku tak dengar death metal, tak dengar grindcore dan tak dengar hardcore dan sebagainya. Okey, ada lagi tak yang nak berikan komen? Ni masa korang tu baru tanya pasal tu aje.
Okey, Isyak Aziz juga sedang menonton. Isyak Aziz dari KL ataupun Selangor. It's okay, it's alright as long as ada content macam ni dah baik. I actually hope to. Okay, one thing aku tak suka, dan aku dah cakap ni banyak kali, is that aku tak suka aku tak boleh landscape. Aku terpaksa portrait. Tadi aku dah cuba try landscape, dia terbalik. Jadi I don't know. Inilah kejilakaan FB ni juga. Kadang-kadang dekat kawasan lain dia boleh kasih ni semua benda. Dia ada macam mana nak hack ni semua benda. Tapi aku tak tahu. Mungkin juga phone aku dah lama. Pasal aku pakai ni jangan, kalau nak ketawakan pun tak apa. Silakan ketawakan. Aku pakai Samsung Galaxy S10. Yes, handphone yang kalau dia umur panjang sampai ke Julai tahun ini, dia dah 7 tahun. 7 tahun aku pakai handphone ni. Setuju mat bateri, kata Imran Wahid. Okay. Jadi kadang-kadang at some point Tok Selampit Reef akan kekal Tok Selampit Reef, tapi dia mungkin akan cakap a general story lah. That is still about Reef, and maybe it's Reef from an album instead of just a Reef from a song lah. Okay. Pasal kadang-kadang kita susah nak sustain. Janji masih boleh pakai. That's my attitude tu, bro. Janji masih boleh pakai walaupun ada anak-anak aku cakap, "Pa, belilah phone baru, better phone for you to do your thing, you see. Ni phone dah lama." But entah, aku punya orang, aku bukannya every 2 tahun aku nak tukar phone lah. I'm just not like that lah. But I know keterbatasannya. Pasal apa? Kalau kita tak tukar phone, kadang-kadang ada banyak dia punya updates. Phone kita dah tak boleh tampung lagi. Phone kita dah tak boleh nak sustain all the updates. Jadi kita terpaksa tukar phone. Itulah kejilakaan dunia digital ni. Salam orang kampung Yishun. Alamak, brother. Dah nak cut lagi 20 minit nak habis, baru lu masuk As Muhammad Makrok. Apa khabar lu? Okay, same brother. Yes, good to know Imran Wahid dengan gua satu kepala where phone is concern lah. Okay, dan mungkin juga aku akan gunakan platform ni untuk aku buat, macam let's say aku ada lagu Jaga Ritual baru yang aku baru release, and then maybe aku bikin playthrough instead of the usual Tok Selampit Reef. Tapi nama dia tetap Tok Selampit Reef. Pasal apa? We have to build a brand. Okay, we have to build a brand. Alamat lambat lagi kerja. Dari kerja pun sempat tengok. Terima kasih atas kesetiaan kamu, As Muhammad Makrok. Okay. Waalaikumsalam, kata Imran Wahid. Okay. Jadi kalau ada something that is different sikit, pasal mungkin aku pun tak tahu bulan puasa nanti aku continue ke tidak kan. Harap-harap boleh continue lah, tapi mungkin aku akan buat lain sikit ke apa sikit lah. Tapi tetap Tok Selampit Reef ni Tok Selampit Reef lah. Dia tak akan macam Tok Selampit Reef jadi program mari memasak ke, jadi program gosip-menggosip ke. Tak adalah. Tak akan jadi gitulah. Dia akan tetap jadi Tok Selampit Reef. Kerana pada aku there is a need to respect the reef. Pasal di kalangan umat Melayu yang menghargai seni permainan gitar karen, dia lebih titik beratkan tentang solo berbanding dengan riffing. And that is sad. That is just sad. Pasal solo, ni tu hari aku bertembung dengan satu orang brother, nama dia Randolph. Dia cakap 90 to 95% of a song are riffs.
The 5% or less is the solo, and the solo is just the icing. Dan aku totally agree dengan Brother Randolph kita ni. Yes, you can say that I'm biased because I'm a reefer, but you know, somebody needs to stand up for reefs and reefers. Kalau ada idea or suggestion, nanti aku PMTP. Buat masa ini tak ada idea. Okay, no problem. Aku pun kalau boleh next time lah kalau aku dah figure out macam mana nak landscape kan ini live, aku mungkin nak panggil guest lah. Tapi kalau panggil guest ni, dia satu lagi cabaran. Guest boleh ada dekat rumah, tapi aku tak tahu macam mana nak buat nak live kan orang tu jadi sama-sama boleh cakap. Dan bukan tu aja, mungkin ada issues of lagging pasal apa, internet speed mungkin lain-lain ke apa kan. So all that issues lah, all that technical issues and all that. Not many reefers around. Actually there are, cuma pemikiran lama tu masih lagi berleluasa. Apa pemikiran lama tu kalau aku boleh kongsi ni pun ada cerita ni juga ni. Dulu aku rasa tahun 2011 tak silap aku, Eve of Hari Raya Haji 2011, aku boleh kata Imran Wahid, the lag can be very tricky. Chuck gitar, lepas tu squeak ke fuyo. Jadi tak ada solo-solo lah bang. Gua solo-solo tak bagus lah. Okay, ni dah cerita lain. Nanti kita kembali kepada obituary last 10 minutes Okay, ni cerita pasal Imran cakap reefers tak banyak, not many reefers around. Actually a lot of reefers around. Strictly reefers main reef aja tu it's not fashionable to do that lah well, kau cuba tanyalah abang-abang Melayu yang main gitar. Actually abang-abang Melayu yang main gitar okay. Yang real guitar players, yang ada nama main guitar players, they are okay, they are awesome. They are respectful of people who are not the same skill level ataupun different than them. They're okay. It's more of the people yang acah-acah pasal main gitar ni, yang beri gelaran Denny King of what, that tu King of what, that tu terror itu, terror ni. And this kind of people are the people yang tak tahu banyak, tapi dia senang cakap dia au lah. Jadi Eve of Hari Raya Haji ni, aku ada buat posting. Aku cakap pemain gitar band Brazil ni, band Ratos de Porão. Ratos kalau nak cuba tajwid Brazilian Portugis lah. Kalau nak tajwid biasa, Ratos de Porão. Okay, RDP. Aku cakap gitaris RDP ni lebih best daripada Malmsteen. Terus ada satu brother Mak Rock ni kan, dia tak puas hati dengan aku Dia cakap macam mana dia ni boleh lebih bagus dari Malmsteen. Dan aku cakap bagus mengikut takrif aku bagus. Lepas tu dia start kasih benda-benda macam, kita main gitar ni kan, kalau kita main rhythm pun kita mesti be able to play lead. Aku cakap tak semestinya lah. So dia start lah, dia taruh apa ni, kau tengok Dane boleh main solo, Danny boleh main solo. Aku faham apa dia cakap. Hetfield pun boleh main solo. Eric Peterson yang bertindak sebagai rhythm guitarist Testament pun boleh solo. Dino Cazares yang dalam Fear Factory tak ada solo pun sebenarnya pun boleh solo, style macam Gary King lah. Tapi he missed the point pada aku. It's like aku sebenarnya nak cakap Danny bagus dari segi main rhythm gitar, dan si Danny pun, si abang ni pun, dia tak faham satu benda. Dia tak faham bahawasanya
all the lead guitar heroes yang solo ribut-ribut ni semua, they are actually super good rhythm guitar players. Kalau kau tak percaya, kau dengarlah balik.